akan nak turun harga ke masa Christmas. Saya pun tak tahu siapa cakap kat dia macam tu. Emas ni dia tidak ada kaitan dengan cuti Christmas ke, dengan cuti Chinese New Year ke, cuti Deepavali ke, cuti apa Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidiladha ke? Tidak, tuan-puan. Tidak, tuan-puan. Kenapa? Kerana emas ni dipengaruhi oleh keadaan geopolitik dunia. Dia tak ada kaitan dengan perayaan, tuan-puan. Tidak ada kaitan. Faktor yang mempengaruhi naik turun emas adalah kadar faedah dekat US, nilai dolar, ketegangan geopolitik, ancaman wabak penyakit. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi naik turun emas. Maka apa yang kita perlu buat adalah jangan tunggu. Kalau kita rasa ada duit lebih, beli je. Duk tunggu pasal apa? Duk tunggu pasal apa? Akhirnya apa akan jadi dengan duit yang kita tunggu?